Assalamualaikum. Apa khabar semua? Nama saya Omar Rasmi. Nama saya Oni Muzada bin Aini. Dan nama channel saya adalah Omar Rasmi. Ini adalah view daripada kampung saya dekat bahagian belakang rumah. Sekarang ni telah menjadi kebun ya. Dekat mana? Dekat sini konten-konten saya dekat YouTube ni banyak dibuat dekat sini lah. Dan ini adalah kawasan masa kecil saya. Sebenarnya bila saya buat konten ataupun di belakang rumah saya ni, ianya banyak melibatkan zaman kecil saya lah. Apabila umur dah beranjak ni, dan saya pun dah merantau duduk kat Lembah Kelang. Apabila saya duduk kat sini balik, terasa sangat indah betul tempat ni. Benarlah kata pepatah kan, indah ataupun cantik ataupun apa pun, kalau tidak memiliki, kalau kita memilikinya, nothing. Sebab masa saya duduk kat sini, saya tak nampak pun keindahan tempat ni. Hati saya tenang, damai. Saya rasa dekat dengan alam, bermain dengan alam, hilang semua rasa kepenatan. Padahal dulu saya duduk kat sini. Tapi sekarang saya dah duduk Lembah Kelang. Saya semua balik hari Minggu, saya set up kebun ni. Sekarang dah kita rasa dekat sini yang indah tu. Kan? Tapi kalau saya pindah duduk dekat sini, tak ada lagi dah. Nikmat itu adalah tidak memiliki. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Bye-bye. Kita nak balik lah. Hari ni kita dah meracun. Kita dah settle semua. Buat video untuk YouTube pun dah dapatlah 2 hari ni. So hari tu kita membaja. So hari ni kita meracun lah untuk settlekan. Bawah ni dulu adalah sawah padi ya. Dah buat Cambrian lah, tinggikan tapak. Yang ini adalah bahagian pematang lah. Pematang ni kalau orang belah Kedah kata apa? Tempat tinggi tempat tinggi. Bawah ni adalah sawah padi zaman saya kecil dulu. Ini adalah tempat permainan saya. Saya mencari kayu api untuk mak saya buat nasi lemak. Dulu pernah dengan pokok kelapa. Jadi setiap petang saya akan cari kayu-kayu sama ada pelepah untuk mak saya buat nasi lemak. Setiap petang. Okey, assalamualaikum semua. Petang, bye-bye.